Assalamualaikum. Hari ni kita vlog menggunakan DJI Osmo Nano. Kita nak tengok dia punya POV. Saya tak pandai nak buat POV macam daily life ni, tapi kita cuba. Okay, kita clip dekat body. Okay, driving to stadium. Sambil-sambil tu kita layan podcast Sport Addict. Kita guna dengan pakai ni lah, tu Shock Open Run Pro. Ni kan kau punya kereta start V tau. Tu macam tadi Bentley ke bukan? Aduh, Dah hampir malas lagi. 7 dah siap lah. Tu macam malas nak lari je. Itu cuaca ni rugi juga. wah. Uish, rumput. Ya, Tak hantar Ali tadi. kena lari sejam tu. Malas ni. Lari okey dah. Kita beli je. Okay, untuk jam hari ni kita pakai Coros Nomad. Untuk race tu. Tapi kita dah tak nak pakai track mode. Kita nak tengok pusingan dia betul ke tak sekejap lagi. Saya kalau biasa akan make lane nombor 5 sebab tak laju, tak slow. Let's go. Motor yang macam mana kau buat kat dada? Ni tengok goyang. Macam ni je lah.
cuba suara 1, 2, 3. Noise daripada abang tu masuk tak? Test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, rest tu dah 1 kilometer. Nomad, okay, nomad baru 1 kilometer. Pace 734. Slow tadi. Okay, ni ada backlight. Ni backlight sebelah sini. Backlight pula, light kat sini. Okay. Pace 7. Rock steady dia macam mana? Okey tak? Salah satu cabaran kalau kita rekod jam pakai DJI Osmo atau apa-apa action camera, fokus dia susah sikit tau. Kita kena tahu focal length dia kat mana. Dekat sangat tak nampak, jauh sangat nanti nak zoom pula tak nampak. So kena tahu dia punya sweet spot dia kat mana. Saya dah biasa buat video pun saya lupa kat mana sweet spot dia. Macam ni 135 12.36 pace, distance 2.81. Nampak tak? Ini MIP screen dekat Coros Nomad. Ni untuk race tu 2.94, heart rate 134, pace 12.55, time 21 minit. Jom sambung. Ni kita pegang bukan letak dekat dia punya magnetic kita pegang. Okay, 50 fps, rock steady on. Jari kita nak tunjuk tanpa rock steady atau stabilizer. Sekarang ni dengan stabilizer kita cuba lari, anda nilai macam mana kualiti dia. Okay, ni dengan rock steady. Memandangkan kita tak bawa docking dia, kita ubah setting dekat apps DJI. So buka aplikasi DJI, so dia akan detect kita punya Osmo. Nampak? Ni. So kita punya telefon akan jadi dog vision kita. Tu ada meter speaker, meter mic. Cuba suara 1, 2, 3. Kita boleh control kat sini kalau nak stop. So saya akan stop dan offkan dia punya rock steady untuk tengok kualiti tanpa rock steady. Sekarang kita nak cuba dia punya mic facing 360 macam mana. Facing pula mic daripada depan dan daripada belakang. Saya daripada belakang, ada orang yang reply tu daripada depan. Kita nak tanya. Okay, sama chip atas. Macam mana? Badai.
So weekend ni apa program? Okay ni Trailblazers Chasing Waterfall 2.0. Apa yang menarik? Apa yang menarik kat situ? 4 waterfall sekali jalan, 14 km 900 elevation barat bro. Tapi best sebab boleh mandi. 14 pergi balik lah. Tak apa, dia loop. Siapa tak join rugi lah. Lepas tu jangan cakap buat lagi bang, buat lagi. Dapat otak kau. So, kita jumpa hari Ahad ni. Hari ni agak kelakar agak. Sunto dah 4.92. Koros baru 4.76. Kita habiskan juga 5 km. Ok, ni tempat rock steady kita off rock steady. Ok, 5 km 40 minit. Ni bukan speed work, interval, tempoh bukan. Ni main-main. Dan kita nak try kamera juga kan. So good to know macam mana workflow dia. Dan dia ada dekat, yang ni ada magnetic ke. Saya tak pakai lah. Bila lekatkan kat baju ni goyang kuat sangat. So maybe sesuai untuk konten berjalan. Kalau konten berlari tak berapa sesuai. Okay, lambat pula Koros ni 5. Kasut kita pakai Pelari Culture Evo SL. Seluar 3/4 Decathlon. Baju MUT Tall Pass. Okay. Lambat Siapa punya distance yang betul? Kita start tadi dekat sana 5 km. Sepatutnya dia habis dekat mana? Situ ke kat sini? Saya pun tak pasti. Kena check dalam map. So yang ni dah 5. Ini belum lagi. Cepat. Okay, 5 kilo. Jadi itu saja untuk cuba-cuba DJI Osmo masa run. Kita cuba buat konten POV letak sini. Kita tunjuk juga rock steady macam mana. And then the good is, kalau tak ada dot vision macam sekarang ni, saya bawa kamera saja. Kita boleh pair dengan telefon, dan telefon tu akan jadi dot vision kita untuk view atau ubah setting kamera. So saya lagi faham lah workflow dia. Review penuh nantilah kita try lagi beberapa kali, dan kita akan buat review penuh. Assalamualaikum, bye bye.